candle ni atas ni, lagi-lagi dia tunjuk atas, ini adalah candle re-entry. Re-entry apa? Position buy. So, masuklah balik korang punya buy. So, candle akan start naik balik atas. Profit balik. Boleh faham ke? Dia simple je nak trade. Okay, boleh faham? So far boleh faham. Untuk 3 jenis ni, yang pertama indikator perubahan trend, pullback, rehat, re-entry, masuk balik position. Okay, nak dipendekkan cerita, korang masuk trade kat sini, candle ni atas, nampak arrow pullback, ambil profit. Okay, sampai kat sini, tolong rehat. Okay, pullback, rehat sahaja. Lepas tu kau nampak arrow ni, masuk balik re-entry position buy untuk profit. Kenapa masuk balik? Sebab kekuatan masih lagi uptrend, masih lagi buy. So, fokus buy saja. Itu saja yang korang perlu tahu. Okay. Yang ini cikgu dah buat untuk buy. Cuma ada tak untuk sell punya. Sekejap. Okay. Untuk okay. Ni contoh sama juga ni. Sell. Kita besar sikit. Okay. Ni pun sama juga. Ni nak kita cerita pasal sell pula. Tadi buy. Benda yang sama juga. Arrow hitam dengan bulatan hitam keluar serentak. Ini maksudnya indikator perubahan trend. Trend apa? Trend downtrend. Dan lagi nampak ni. Yang ni dia tak ada kotak tau. Dia tak ada kotak zone. Tapi dia ada line. Line support resistance. Ni line resistance. Dia ada 2 line kat sini. Dia ada 2 line. So, dia ada keluar kat situ. Contoh dia tak ada kurang masuk satu layer kat sini. Layer apa? Sell. So, candle dah start turun. Profit. Tiba-tiba kau nampak arrow naik atas keluar. Orang terus tutup profit. Kadang-kadang dia boleh keluar lebih awal macam cikgu cerita. Nampak saja terus tutup profit. Bukan pasal apa? Arrow ni kita panggil nama dia adalah indikator pullback. Dia dah start metode. So dalam keadaan indikator pullback ni jangan trade, rehat saja. Rehat saja. Bukan pasal apa? Sekarang kekuatan kita adalah sell, bukan buy. Kena ingat bukan buy. Buy ni sementara saja, tapi kekuatan masih lagi sell. So, waktu ni rehat sampai kau jumpa lagi satu arrow keluar. Arrow apa? Arrow turun bawah. Okay, arrow ni kita panggil nama dia adalah arrow re-entry. Re-entry position apa? Masuk balik sell kat sini. Nampak tu? Dia tak ada kotak tapi dia ada line. Masuk balik sell kat sini. So, dia akan start turun profit. Dia macam tu. Kita fokus pada sell saja. Maksudnya korang kena tahu 3 jenis. Perubahan trend, pullback, re-entry position. So, untuk trend indicator, cikgu dah habis saja. Arrow hitam, bulatan hitam. Dah settle. So, kalau korang, macam mana? Cikgu dah cerita. So, kalau ikutkan, dalam cikgu punya indikator ni, dia bukan ada 2 jenis. Cikgu masukkan sebenarnya lebih daripada 2. Sebenarnya dia ada 1, 2, 3, 4, dia ada 5 jenis sebenarnya. Lagi satu indikator candle pattern. Candle pattern ni yang kau nampak dia tulis shooting star hingga apa semua. Ini candle pattern. Tapi yang tu nanti cikgu akan ajar dekat chapter 5. Okay. So kalau ikutkan, dalam indikator ni cikgu masukkan 5 jenis. Bukan 1, bukan 2. 1, 2, 3, 4. Dia ada 5 jenis indikator. Cikgu masukkan indikator baru ni. Compile dia menjadi satu indikator yang boleh dicakapkan lebih kurang mantap. Okay. Sekarang ni chapter 1 dah habis. Dah settle. Sekarang kita nak masuk pada chapter kedua adalah analisa market. Okay. Kejap lagi kita masuk analisa market. Okay. Okay guys. Kita nak masuk kepada chapter 2. Chapter 2 tajuk dia adalah analisa market. Okay, analisa market ni sekejap saja. Dia tak panjang chapter ni. Okay, ni analisa market. Okay, cikgu nak hafal yang ini saja. Okay. Okay, untuk analisa market ni disebabkan kita scalping cikgu ni kaki scalping. Korang pun kaki scalping juga. So, bila kita scalping, kita akan scalping dekat 2 time frame sama ada M15
atau nak tahan lebih lama lagi, profit tu lebih tinggi, korang boleh trade dekat H1. Cuma beza dia N15 cepat dan H1 ni lambat lah. H1 kalau boleh modal pun kena besar sikit sebab kita takut dia ada floating. Okay, so kita pergi pada analisa market. Okay, cuba hafal ni. Bila H1 buy tambah dengan M15, perubahan market trend adalah buy. Perubahan trend ni maksud ini. Arrow hitam, bulatan hitam mesti keluar dekat M15. Baru korang boleh trade dekat M15, trade buy. Sama juga dekat sini. Kalau kita nak trade H1, H4 buy plus korang kena check dekat H1, mesti perubahan trend dia adalah trend buy. Trend buy yang ni lah, arrow hitam, bulatan hitam. Baru dekat H1, trade buy. Okay, so far boleh faham. Okay, sell sama juga. Kalau korang nak trade dekat M15, korang kena check dekat H1 mesti sell, M15 perubahan trend mesti sell. Yang ini arrow turun bawah, bulatan hitam turun bawah, perubahan trend dia mesti sell. Okay, kalau kita nak trade dekat H1, H4 mesti sell, H1 mesti perubahan trend sell. Sebab H1 kita kena tahan lama ni. Okay, so far boleh faham. Yang ni apa? Ni boom candle. Benda nak masuk boom candle dah. Okay, kita terus pergi dekat graf. Lagi senang kita nak nampak. Okay, ini adalah gold. Ini kita sekarang kita nak buat apa? Kita nak trade M15 lah. Sekarang ni kekuatan dia adalah sell. M15 lah, kita nak trade M15 trade sell. So, pertama sekali contoh lah. Kita jangan tengok graf yang ini. Kita tengok graf yang lepas. Senang sikit kita buat. Sebab ini masih tak bergerak lagi. Okay, contoh. Kita nampak pertama sekali kita tengok H1. H1 ni dia dah keluar sell. Kita ambil dekat dari sini senang. Kita ambil dekat dari sini Okay, kita marking. Warna kuning. Okay, sekarang ni H1. Okay, bila kita nak trade dekat M15, kita kena buka time frame lebih besar. H1 dahulu. Kita kena check market dia. Okay, bila kita buka H1 ni, kita tak perlu fokus pada bulatan hitam. Kita cuma perlu fokus pada arrow. Kalau arrow turun bawah, ini adalah downtrend. Kalau arrow naik atas, ini adalah uptrend. Kena ingat, setiap satu batang candle adalah 1 jam. Maksudnya, walaupun dia nampak macam pendek kat sini, tapi sebenarnya lama. Ini sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Ini masih lagi boleh trade dekat M15. Okay, lagi sekali Bila nak trade M15, kena buka H1. Okay, apa yang korang kena check dulu adalah arrow-arrow ni dulu. Abaikan bulatan hitam. Anggap saja arrow ini adalah arrow trend. Arrow turun bawah, downtrend. Arrow ni atas, uptrend. Arrow ni atas, uptrend. Dia macam tu je. Okay. So, ini contoh. Kita bayangkan dekat dari sini. Ini cikgu dah marking warna kuning. Sekarang ni cikgu nak buka dekat M15 pula. Okay, kita dah tengok. H1 dah beritahu dah. Bos. Okay, H1 sekarang dalam keadaan downtrend. Sebab arrow dah turun bawah. Downtrend. So, H1 cakap, bos, tolong tengok M15. Kalau M15 downtrend, maksudnya sesuai untuk kita masuk sell trade. Okay, kita masuk M15. Okay, M15 kita, yang kita marking warna kuning tu. Kita kecilkan sikit lah. Yang ni yang kita marking tadi H1 tu. M15. Kita nampak, tiba-tiba betul-betul kat sini. M15 dia keluar pula. Arrow hitam, bulatan hitam. Okay, kena ingat. Dekat M15, make sure perubahan trend adalah sell. Kena ada yang ni So, betul-betul dekat M15 ni, arrow hitam, bulatan hitam keluar. Perubahan trend. Trend apa? Sell. H1 dah cakap sell. M15 dah cakap perubahan trend adalah sell. Maksudnya, chart gold untuk buat sementara dekat area sini bukan kat sini. Dekat sini, sesuai untuk masuk trade. Okay, boleh faham? Sekarang ni, kita buat analisa market. Yang pertama sekali, kita nak tahu adalah kekuatan trend. Trend apa? H1 dengan M15.
sama atau tak. Lepas tu kalau sama maksudnya kita nak tahu seterusnya sama ada boleh masuk trade atau tak. Kalau sama, H1 cakap sell. M15 pula perubahan trend adalah sell. So maksudnya kita boleh masuk trade untuk chart gold ini. Okay, boleh faham? So ditakdirkan korang masuklah satu sell kat sini. Itu dia turun sekejap. Dia turun sekejap. Korang stop. Atau dia naik. Sini ada line. Daily resistance. Kat sini korang akan start cek bom candle. Nanti cikgu akan ajar bom candle dekat sini ni. Ni drop base drop ni. Okay. So dia turun lagi. Kau nampak tu? Dia turun. Okay. Kat sini. Kalau korang maintain sell. Walaupun dia naik. Korang still boleh profit. Nampak tu? Sebab kekuatan dia adalah sell. That's why bila trade, make sure ikut trend. Apa-apa kena refer pada time frame besar. Okay. So bila kita nak masuk trade. Okay, kita contohlah kita ambil trade kat sini. Kita masuk sell kat sini. Okay, tiba-tiba keluar pula arrow hitam. Okay, tak apa. Terpaksa tutup profit kat sini. Kita tutup profit kat sini. Kita tutup profit kat sini. Lepas tu dia tunjuk kita rehat sekejap. Ini sebab apa? Ni adalah pullback. Kita rehat. Tiba-tiba kita nampak ada satu line kat sini. Ini adalah line resistance daily. Agak kuat lah. And then ingat bila cikgu dah ajar bomber candle, walaupun tak ada support resistance ni, korang still boleh masuk. Walaupun tertinggal lah. Sebab sini ada drop base drop ni. Korang boleh masuk trade kat sini sebenarnya. So contoh dah, korang masuk balik trade kat sini. Nanti bila dah belajar bomber candle, korang dah tahu dah. Korang masuk balik trade kat sini. Korang masuk balik sell. Okay, profit. Okay, tiba-tiba keluar arrow, pullback. Jangan masuk trade. Rehat. Tutup korang punya profit. Rehat. Tiba-tiba kat sini keluar. Sini pun ada bomber sell ni. Drop base rally. Rally base drop ni. So kat sini korang masuk balik trade. Masuk balik sell. Turun. Dah sampai sini. Okay. Kita tengok H1 kat sini. Okay. Right. Sekarang ni kita punya cerita dekat sini ya. Okay. Kalau kau perasan dekat line kuning ni. Okay. Line belah sini. Okay. Line sini. Okay. Kalau perasan line ni ya. Okay. H1 dia tunjuk uptrend. So dekat sini. Kalau dia dah keluar uptrend. Dekat area sini. Kecilkan sikit. Dekat area sini. Korang kena trade uptrend. Ingat sekarang ni dekat sini dia tak sama. Apa yang tak samanya lagi sekali. Dekat sini H1 dia cakap line dah start naik atas uptrend. Okay, bila kau dah nampak H1 dah start cakap uptrend. Tapi dekat M15 mana pula dia dah lari jauh dah. Okay, tapi dekat sini dia punya line tu lagi sekali dekat sini line dia line H1 yang ada arrow tu dekat sini. Okay. H1 cakap dah berlaku perubahan uptrend. Tapi tiba-tiba kau tengok dekat sini. Masih lagi kekuatan downtrend. Okay. Sampai sini saja korang punya trade. Korang kena rehat. Jangan trade lagi. Sebab perubahan trend dia sampai sini saja. Kalau kau perasan kat sini. Ini adalah kebanyakannya adalah sideways. Candle tak cantik. Kalau kita besarkan sikit. Ni dah habis besar dah punya. Okay, kalau kau perasan kat sini, dia tak sama macam ni. Kat sini dia jatuh tu meluncur cantik turun bawah. Kat sini, dia dah start buat sideways. Candle dah start keliru. Ni M15. Kalau kau masuk ni, mau 10 pips sekat jiwa ni. Tiba-tiba banyak MC. Kat sini lah orang akan banyak MC. Sebab dia tak sama. Nampak ni? H1 dah cakap buy. Tapi M15 masih lagi sell. Masih lagi sell. Okay, kau nampak dia tak sama, terus berhenti trade dekat area sini. Apa kau kena buat? Kau kena tunggu sampai M15 bertukar menjadi perubahan trend buy. Okay, contoh perubahan trend buy telah berlaku di sini. Telah berlaku. Kita buat marking. Kita buat marking. Kita ambil daripada sini. Kita ambil sini. Okay, sini. Okay, ini adalah M15 punya perubahan trend.
Ini dia dah cakap, okay, bos, M15 dah start buat perubahan trend, buy. Okay, kita check balik dekat H1. Kita check balik dekat H1. H1 ni buy ke? Okay, bila kita tengok dekat H1, H1 pun dia cakap kekuatan buy. And then ada juga tertanya kan, nanti tiba-tiba, cikgu macam mana nak dapat indikator pula? Korang pergi tekan je dekat bahagian sini, tekan more ni, description. Lepas tu korang boleh nampak ada banyak maklumat sini pasal cikgu punya indi. Maksudnya indikator cikgu, boleh tekan website ni. Ini cara daftar. Yang mana nak support cikgu tu, bolehlah daftar akaun kan, akaun HFM bawah cikgu. Ni cara tukar IB ni set bagi lagi ni. Support dia baru buat happy sikit. Ni grup cikgu. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.